And waktu pergi haji tu banyak benda berlaku. Sebelum, semasa dan juga selepas. Sampai ke hari ni kan, after 1 year, sekarang ni pun haji-haji untuk tahun 1447 Hijrah dah berangkat. Nini rasa sebab. Even waktu Nini nak buat video ni pun, Nini macam rasa sedih, serindu. Rasa macam, ya Allah, betul ke dah pergi kan? Macam sekarang ni pun macam nak nangis. Because pengalaman tu sangat-sangat mahal. Dulu tak faham tau. Dulu Nini macam, kenapa orang dah pergi haji dah lah, kenapa nak kena cakap dah pergi. Tapi bila Nini sendiri dah pergi and dah rasa, nak cakap rindu tu kan, tak tahu nak cakap macam mana. Sebab memang betul-betul best and betul-betul life changing bagi Nini. Dalam video ni, Nini nak share pengalaman pergi haji pada usia 24 tahun. Yang mana kita dapat menyempurnakan rukun Islam ke-5, iaitu mengerjakan haji. Sepanjang Nini pergi haji, Nini memang ada buat satu playlist yang mana Nini upload dekat TikTok. So this is the playlist. Ada banyak sangat daripada proses sebelum Nini pergi haji, dan semasa pergi haji dan juga selepas. So boleh tengok dekat TikTok tu, that's a short video. Tapi kalau you prefer lebih panjang, borak-borak santai, just continue watching this video. Video ni just sharing sahaja pengalaman Nini sepanjang proses sebelum, semasa dan selepas. Jadi pada bakal haji, bakal hajah yang mana bakal mengerjakan ibadah haji, bolehlah refer video ni sekiranya membantu. Kalau tak membantu, boleh skip video ni. Okay? Pada yang tak tahu, Nini pergi haji pada usia Nini 20 lebih dan Nini pergi sekeluarga. So macam mana boleh dapat panggilan awal? Semua ni adalah disebabkan ibu. Ibu register kami sekeluarga awal, which is ibu register pada tahun 2009. Apa yang Nini belajar daripada sini, kalau untuk parents yang dah ada anak, planning is very important. You need to have planning in your life. Sebab apa tahu? Sebab kalau as a parents you tak ada planning, dia akan menjejaskan future anak-anak. So macam Nini berterima kasih sangat ke ibu. Sebab daripada Nini kecil, ibu dah ada planning dah. Okay, nak buat ni, nak buat tu. So, besar sebenarnya tanggungjawab nak jadi ibu bapa. So, shout out to parents out there yang memang fikir tentang anak-anak, yang mana fikir masa depan diorang. Sebab itu semua akan menentukan diri seseorang. Wow, itu adalah kata-kata Nini hari ni. Okay, kita back to the series. Ibu register kami sekeluarga awal, sebab itulah dapat panggilan haji. Dulu, panggilan haji kena tunggu dalam lebih kurang macam Nini tunggu daripada 2009 dapat 2025 kan. Tahun kita orang tunggu dalam lebih kurang 16 tahun tunggu untuk dapat panggilan haji. Tak apa, register je dulu sebab nanti anak-anak kita bolehlah buat rayuan dan sebagainya as long as you dah ada dalam waiting list. And kalau you dah ada akaun tabung haji, tak bermaksud kita dah register untuk pergi haji. Itu adalah dua benda yang berbeza. So walaupun kita dah ada akaun tabung haji, tapi kena check balik kita betul-betul dah register ke belum untuk pergi haji. So itu adalah antara dia lah. Macam Nini, bila Nini dapat tahu Nini bakal mengerjakan haji tahun 2025, sebelum tu tahun 2020 Nini start kumpul untuk pergi haji. Sebelum Nini involve dalam emas, Nini tahu apa tu emas digital, way back. Sebab bila kita ada planning, you need to know kat mana kita nak dapat source of income untuk kita buat berbelanja dekat sana. Sebab kos haji bukan murah. Tak kisahlah you muasasah ke ataupun you upgrade package ke, you still need money. Sebab tempoh dekat sana lama. And then you kena tahu kalau you tinggalkan Malaysia, apa yang you kena sediakan. Contoh, you pergi sana, you tak boleh kerja. So dalam tempoh pergi sana tu, kita kena tinggalkan duit dekat keluarga, nak bayar komitmen dan sebagainya. So sebelum pergi haji pun, 5 tahun sebelum pergi haji, Nini dah planning kat mana nak dapat source of income. Sebab itulah main point kenapa Nini involve dalam emas. Sebab Nini nampak emas adalah salah satu source of income yang mana boleh jadi perbelanjaan dekat sana. Nak tanggung kos pergi haji. Sebab daripada dulu pun Nini dah ada mindset yang mana kalau nak pergi haji, kalau boleh pengalaman nak yang the best. Sebab Nini tahu keupayaan keluarga Nini macam mana. Kakak ada operation, abang pun dia pernah buat operation. So kalau nak berjalan lama tu, mungkin akan menghadkan kebolehan kita untuk mendapat ibadah yang sempurna. Dia akan menjejaskan penat ke ataupun of course kita nak yang terbaik kan. And then ni pula pengalaman sekali semua hidup. Sebab nak pergi haji, nak dapat panggilan haji sangatlah susah. So kalau you dapat panggilan haji tu adalah salah satu rezeki yang tak tahu nak cakap macam mana. Sebab susah nak dapat sebenarnya. Okay, so itu adalah antaralah macam mana Nini planning and macam mana ibu planning daripada awal. It's not like okay, tahun depan nak pergi haji, tahun ni go. Tak, it's required a lot of planning. Yang mana kita dah tahu, okay, nak pergi haji ni kena ada sekian perbelanjaan. So daripada situ kita kumpul. And daripada kumpul tu,
Itulah cerita dia. So macam mana Nini dapat ilmu nak upgrade package adalah Nini pergi Carnival Haji. So untuk yang nak pergi haji, apa yang Nini recommend adalah you boleh pergi Carnival Haji yang mana dia ada setiap tahun. Dan dalam program Carnival Haji tu you boleh survey mana package yang you nak. Sebab dia ada macam-macam package. Yang mana package tu akan menentukan kita punya perjalanan dekat sana dan juga berapa hari kita akan dekat sana. Sebab by logic, kalau you register by tabung haji, semua jemaah haji memang under tabung haji, melainkan you pergi under mujamalah. Itu under kuota lain. Tapi kalau you orang Malaysia yang nak pergi haji, mesti register under tabung haji. Yang kedua, kalau you pergi under tabung haji, by default you akan pergi under muasasah. Muasasah ni yang ikut package you B40 ke, T20 ke, M40 ke. Dan juga yang ketiga, you boleh upgrade package. Ramai yang kat komen ini tengok, dia kata, oh tak boleh dah upgrade package kalau you ambil muasasah. Tak. Kalau you daripada muasasah dapat panggilan haji, memang tahun tu adalah tahun you naik haji, you still boleh upgrade. And kalau you upgrade, you dikategorikan sebagai Cak T1. Maksudnya you akan diprioritize lah. You still boleh upgrade package yang you nak walaupun you tak buat rayuan. You memang dapat muasasah punya. Dan kebanyakan orang ambil package ni adalah disebabkan yang keempat, diorang nak buat rayuan. So kalau you buat rayuan, you still kena register under tabung haji, tetapi dengan bantuan package-package PJH di Malaysia yang membantu you untuk proses di sana nanti. PJH ni adalah syarikat pengelola jemaah haji yang mana diorang akan uruskan, diorang ada lesen daripada tabung haji yang akan membantu proses-proses. So setiap tahun memang tabung haji akan upload list of PJH yang you boleh pilih. So pergi je Carnival Haji tu, you akan dapat semua info. Pagi ni memilih satu PJH yang betul-betul kena dengan kita pun penting sebab kita tahu apa yang kita nak. Okey, maksud dia apa? Contoh perjalanan macam mana, you nak hotel dekat ke jauh ke, sebab you boleh memilih ikut kepada keselesaan dia. Macam contoh Nini pergi dengan Jet Travel dan Nini sangat-sangat recommend kalau orang yang nak pergi haji tu pergi dengan Jet Travel. This is not a sponsored video ke apa, tak tahu. Ni memang Nini cakap ikhlas. Sepanjang Nini pergi haji bersama Jet Travel, Nini dapat experience yang sangat-sangat best. Sebab Nini pergi haji ni 4 orang and then Nini ada juga mak saudara yang pergi pada tahun yang sama tapi pergi dengan PJH lain. Sangat tak memuaskan lah dengan bayaran dan juga dia punya proses flow dekat sana. Yang Nini tengok, Nini pilih Jet Travel ni yang terbaik. Tapi itu pengalaman sendiri. Mungkin kalau you ada pengalaman masing-masing boleh share. Tapi bagi Nini, daripada overall dekat sana, memang best. Itu adalah Nini punya experience. So nak memilih PJH ni pun, you kena buat research ikut kepada you punya objektif. You nak pergi perjalanan dia macam mana sebab dia ada road yang berbeza. Yes, kita buat haji yang sama tetapi dia boleh memilih. Contoh you nak buat road macam mana dulu. Okay, itu adalah antara dia lah. Dan juga untuk orang yang prefer hotel sekian-sekian. Macam Nini, memang ibu dah kata ibu nak hotel yang dekat. So kita ambil yang dekat Clock Tower punya hotel. So it's all depends on your preference dan juga yang semestinya adalah you punya budget. Sebab lagi dekat you dengan Kaabah, lagilah mahal harga dia. Tapi itu semua, you boleh buat research, you boleh buat compare yang mana yang sesuai dengan you punya preference. Okay, so bila kita cakap tentang haji ni, dia ada proses sebelum, semasa dan selepas. So sebelum, bagi sesiapa yang tak pernah daftar ataupun tak pernah diberi maklumat, ataupun tak pernah ambil tahu, you kena daftar dulu. The first step. Sebelum apa-apa, kena daftar. Okay, daftar ni, you kena ada duit dalam account. Dan bila you dah daftar, you tunggu masa dapat tahun giliran. Kalau terlampau lambat, you boleh buat rayuan. Sebab ramai yang kata, saya daftar tapi tunggu 100 tahun. Tahu-tahu dah meninggal. Tak apa, you boleh ada option rayuan. Sebelum pergi haji, Nini syorkan pergilah Carnival Haji. Sebab kat situ you boleh nampak gambaran. Okay, ada berapa banyak PJH, road dia macam mana, perjalanan dia macam mana, kos dia berapa dan kursus haji. Kursus haji ni penting. Sebelum you pergi haji, you memang kena attend few kursus. Yang mana kursus daripada tabung haji sendiri and kalau you pergi dengan PJH, dia ada kursus khas. Sebab road kan berbeza. Sebab bila you join PJH,
you tak akan sama dengan muasasah. Dia berbeza. Dan juga sebelum pergi haji tu pun Nini ada buat majlis kesyukuran yang mana Nini pasang kemah dalam 4 ke 5 kemah buat kat kampung rumah ni. Okay. Kalau nampak yang ni kan nostalgic. Yang ni adalah waktu Tok dengan Wan Nini pergi haji. So dia beli benda ni and sampai ke sekarang ada. And ada banyak kisah sebenarnya yang Nini nak share. Yang tu kita akan share end of this video. Pengalaman-pengalaman haji ni. Persiapan haji. Persiapan haji you kena buat research lah. Banyak benda you kena buat research sebab sepanjang dekat sana, kita nak hati kita tenang. Kita nak fokus ibadah. Kita tak nak fikir, oh tak ada yang ni, tak ada yang tu, tak cukup yang ni, tak ada yang cukup yang tu. Tapi Alhamdulillah, so far, bagi Nini tabung haji dah buat sangat-sangat terbaik. Dia punya facility, dia punya proses smooth untuk tahun 1446 Hijrah waktu Nini pergi tahun lepas, 2025. Semasa perjalanan tu, kita kena aware of road kita apa. Just dengar je mutawif dan mutawifah yang disediakan oleh tabung haji ataupun PJH masing-masing. Dengar je cakap diorang and insyaAllah semua smooth. Sebabkan Nini upgrade package. So, bila Nini upgrade package, kita ada satu lagi nama dia PNM. PNM ni adalah untuk hari-hari kemuncak ataupun hari masyair. Kita berwukuf di Arafah, kita mabit di Muzdalifah dan melontar di Mina. Itu adalah hari-hari kemuncak yang mana bila kita ambil PMN, kita ada disediakan satu ruangan dan juga kemah asing. Yang mana Nini hari tu PMN 112, dia ada tempat yang you boleh duduk, tidur. You tak perlulah duduk kat tepi-tepi jalan. Itu semua dah disediakan kemah kalau you upgrade PMN. And then, road, semasa tu pun road berbeza. So, ikut kepada package yang you ambil ataupun kalau you ambil muasasah, ikut kepada muasasah. Dan juga selepas pergi haji, Nini nampak banyak sangat perubahan daripada segi cara Nini berfikir dan juga rezeki. Tak kisah, rezeki ni bermacam-macam jenis. Orang cakap rezeki tu duit je, bagi Nini tak. Dalam semua aspek. Bila hati tenang, kita punya otak ni boleh berfikir lebih waras. So, itu bagi Nini sangat-sangat penting after kita punya haji tu. Dan juga pengalaman yang bagi Nini pengalaman yang tak boleh dilupakan. And waktu pergi haji tu banyak benda berlaku. Sebelum, semasa dan juga selepas. And sebab sampai ke hari ni kan, after 1 year, sekarang ni pun haji-haji untuk tahun 1447 Hijrah dah berangkat. Nini rasa sebab. Even waktu Nini nak buat video ni pun, Nini macam rasa sedih, serindu. Rasa macam, ya Allah, betul ke dah pergi kan? Macam sekarang ni pun macam nak nangis. Because pengalaman tu sangat-sangat mahal. Dulu tak faham tau. Dulu Nini macam, kenapa orang dah pergi haji dah lah. Kenapa nak kena cakap, oh dah pergi. Tapi bila Nini sendiri dah pergi and dah rasa, nak cakap rindu tu kan. Tak tahu nak cakap macam mana sebab memang betul-betul best and betul-betul life changing bagi Nini. Nini tak nangis. Stop crying. Okay. So itu adalah pengalaman haji Nini. Antara pengalaman dia yang Nini nak share untuk this video, yang pertama adalah niat kita sepanjang proses dekat sana. Waktu Nini nak pergi haji tu, something happen to the business yang mana Nini as a agent, tiba-tiba company buat hal. Sebabkan Nini agent yang sangat well known, Nini memang promote kau-kau, orang ingat itu adalah company Nini. Sebenarnya tidak. Senang cakap, Nini adalah salesperson. Bila kita buat sales, kita adalah orang pandang as front page tau. Tapi bila company yang buat hal, orang akan salahkan Nini. So that is what happened sebelum pergi haji. Memang setahun lebih Nini depressed sebelum pergi haji tu dengan kosnya, dengan duit stuck dekat dalam bisnes lama, and then semua bisnes kita pun jatuh sebab orang anggap itu adalah bisnes Nini. Sedangkan Nini hanyalah agent. Contohlah you promote satu bisnes ni yang mana you dah buat research dah. Bisnes you okay, bekerjasama dengan bank, yada. End up ada problem, company tak boleh nak deliver ataupun membayar, semua tu jatuh kepada salah you. So, bila you buat action, you ambil responsibility tu untuk tanya company, apa semua, company terminate kita. Yang mana duit Nini semua dalam tu. Nini pula sangatlah kurang bijak. Semua duit Nini, semua income simpanan semua memang masuk dalam tu. So, that's when Nini realise yang, oh, sampai ke hari ni Nini rasa, kerja yang Nini rasa Nini buat bersungguh-sungguh ni, Nini bagi effort 110%, tak berbaloi dengan apa yang Nini dapat sekarang. Sebab yang pertama, duit tu end up kira burn. Sebab tak dapat apa-apa, duit Nini lagi masuk dalam tu, bisnes lain pula hancur, nama Nini pula jeopardize sebab orang ingat Nini adalah founder. Sampai macam tu sekali. So that is before pergi haji, yang mana niat Nini betul-betul Nini kata, ya Allah, kalau ada rezeki, aku dan keluarga aku, bantulah. So daripada sebelum pergi haji tu, bila Nini niat macam tu, Allah sangat-sangat mempermudahkan. Duit yang dah lama hilang, emas yang dah lama hilang, tiba-tiba datang balik. Itu adalah antara kisah yang bagi Nini, macam
Ya Allah, apa lagi kita nak rasa tak cukup? Apa lagi nikmat yang kita nak dustakan? Sebab proses dia bagi ni sangat mudah. Pengalaman tu kan. Contoh, sebelum-sebelum ni pernah pergi umrah and kita dah tukar duit. Maksudnya Nini simpan duit dalam duit Saudi. And then hilang beberapa tahun. Sebelum pergi haji, jumpa balik. And then jumpa balik emas-emas yang waktu Nini pindah rumah dulu, hilang. Jumpa balik sebelum pergi haji. Semua tu Nini tukar untuk bayar kos haji. So walaupun bisnes ini lama, rosak habis, tapi kita still ada cara lain untuk tampung kos pergi haji itu. So betul yang dia kata, niat sangat-sangat penting. Apa you nak sebenarnya? Kalau niat you okay, niat you baik, Allah confirm mempermudahkan dengan apa cara sekalipun. Kita tak payah nak deny. Memang kalau orang cakap jadi, jadi. So tu adalah antara yang first. Yang kedua, doa banyak-banyak sebelum, semasa, selepas. Sebab bagi ni doa kat sana kan, like apa saja kita doa, Allah akan dengar. So sebelum tu ni doa banyak-banyak, dipermudahkan semua-semua, proses Alhamdulillah smooth. And yang ketiga, jangan pernah rasa membazir. Ada orang kata, membazir lah, upgrade sana sini, baik kita buat je yang biasa-biasa. Yes, untuk orang yang rasa itu terbaik buat dia. Untuk orang yang rasa membazir, you have to change the mindset. Tak pernah membazir pun sebenarnya, you invest, you labur untuk kita punya agama. Sebab kalau bukan untuk itu apa lagi sebenarnya kita hidup? Betul tak? So itu apa yang Nini fikir. Kalau orang kata membazir lah, dia nak ambil, that it's up to you. Macam Nini, mindset Nini nak keselesaan ibu, keselesaan keluarga is my top priority. Nini nak the best out of the best. Sebab tu kita semua upgrade. Dan yang keempat adalah mengenai kita punya period. So kita duduk sana period kan. So Nini pula mindset Nini masa tu, okay Nini kena makan pil. Sebab waktu yang Nini period tu adalah waktu-waktu penting. So Nini pun makan ubat apa semua. Tapi Nini rasa niat Nini yang tak betul. Walaupun Nini makan ubat, benda tu still ada. Jadinya dekat sini Nini nak cakap, jangan 100% bergantung kepada ubat. You punya niat pun penting sebenarnya. Yes, ubat tu as something yang boleh bantu, tapi apa pun kita serah je dekat Allah 100%. Itu adalah kisah tentang datang bulan. Sebab ramai juga tanya macam mana pula kalau kita datang bulan waktu-waktu kita dekat sana. Yang tu semua kena consult dengan kita punya mutawifah. And Alhamdulillah, mutawifah Nini waktu pergi haji tu sangat-sangat baik ni, tanya semua dijawab. So kalau ada soalan, tanya je orang yang tahu dengan bidang and tahu tentang proses-proses. Jangan tanya orang yang tak tahu. Kalau you tanya orang yang tak tahu, salah info tu. Yang kelima adalah kemuncak haji, which is yang ni sangat-sangat Nini rasa thankful sebab kita upgrade PMN. So waktu upgrade tu, waktu hari kemuncak tu, Nini dapat rasakan satu family Nini dapat berkumpul, dapat rasa macam bagi Nini bila lagi kan nak pergi haji sekali, satu keluarga sebelum semua orang dah berumah tangga. So itu adalah antara yang Nini rasa, ya Allah, itu adalah momen yang paling best masa kemuncak haji. Sebab haji itu adalah hari Arafah. So tanpa kita wukuf di Arafah, maka haji kita tak sempurna. Jadi save lah tenaga dan fokus pada hari-hari kemuncak tu nanti. Dan yang keenam, this is about kos haji. Ramai tanya tentang kos, yang tu Nini akan buat separate video. Yang mana bagi Nini kumpullah emas dari sekarang. Sebab to be honest, Nini pergi haji ni memang kos emas. Emas tu yang dapat biaya Nini sekeluarga untuk pergi haji. So itu adalah ilmu yang mana you kena ambil tahu. Walaupun kita tak nak tahu, kena ambil tahu. Sebab package haji bukan murah. Dia mahal. Satu orang boleh cecah 250,000. Kalau you ambil package mujamalah, lagi mahal. So just prepare sebab package haji semakin tahun semakin mahal. Dia takkan jadi lagi murah sebab kos-kos makin meningkat. Jadi, benda boleh cegah daripada inflasi adalah you kena simpan emas. So, itu adalah antara yang Nini rasa kena buat. Simpan emas. Okay, supaya you boleh pergi haji dan you just boleh pajak ke, you boleh buat apa-apa dengan emas tu. So, tu kita buat episod seterusnya. Yang mana yang tu pun Nini belajar juga. Lepas tahun, Nini macam, rugi juga kalau Nini tak buat pajak. Tapi tu just my story to tell. Dan juga yang ketujuh adalah pengalaman Nini waktu hari 1 Muharram. And waktu 1 Muharram tu adalah pertukaran kiswah berlaku. Setahun sekali dia tukar, yang mana Kaabah tu disaluti dengan kain putih. Dia macam pakai ihram, dia tukar yang tu. Itu adalah momen yang sangat-sangat ni tak boleh lupa. Sebab apa? Yang pertama, itu adalah once in the lifetime experience. Yang kedua, walaupun you pergi haji, tak semua orang dapat experience depan mata. Sebab setengah balik awal. Dan ada juga tak ada dekat Mekah nak saksikan benda tu. So bagi tu adalah experience sangat-sangat mahal. And sebabkan kejadian tu, Nini hilang dompet. Hilang semua cash waktu 1 Muharram tu. Itu adalah pengalaman yang sampai Nini cuak, sampai kan otak Nini blank sebab baru keluarkan duit tau. Semua duit pula Nini pegang dalam pouch tu hilang. Itu adalah kisah pengalaman Nini sepanjang
pergi haji satu keluarga. And ini akan buat lagi separate video cerita tentang kos dan juga lain-lain. So kalau you ada soalan tentang pengalaman haji Nini boleh share. Tapi Nini buat video ni bukan untuk riak, bukan nak cakap okay, pengalaman haji Nini adalah yang terbaik. Tidak. Nini just nak share pengalaman ni untuk orang lain haji dan hajah dekat luar sana ada dapat insight ataupun dapat gambaran macam mana perjalanan dia. Yang mana Nini rasa kalau membantu, Alhamdulillah. And kalau you rasa tak membantu, rasa marah tengok muka Nini sebab explain ni, please block je Nini. Jangan tengok video Nini. I just wish the best untuk semua. As long as kita hati tenang, as long as kita happy dengan kehidupan kita, that is enough. Sebab apa je kita nak kejar kan dekat dunia ni? Melainkan kita kejar ketenangan, kebahagiaan untuk diri kita. So, that is all untuk video hari ni. Nini rasa ni dah cover sebelum, semasa dan selepas. But next video Nini akan share specifically tentang kos dan juga tips-tips yang lain. Playlist Nini dah buat dekat TikTok. Itu semua memang share perjalanan dan semua Nini punya experience di sana, dekat sini, TikTok Nini. So kalau you ada soalan, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa share, like and subscribe this YouTube channel. Hopefully you enjoy this video. Dan kepada bakal-bakal haji di luar sana, semoga anda mendapat haji mabrur. Dan bagi sesiapa yang tengah buat rayuan, Nini doakan semua proses dipermudahkan. Dan satu hari nanti, anda semua yang tonton ni dapat mengerjakan ibadah haji dan mendapat haji yang mabrur. Assalamualaikum. Bye-bye.